sebelum aku nak unboxing, video kita hari ni disponsor oleh Pi Space Cafe. Okay, Pi Space Cafe ni terletak dekat Bukit Jelutong. Korang boleh datang untuk main board game ataupun join tournament-tournament yang ada. Contoh dekat sana, Flash and Black pun diorang ada buat tournament, termasuk Riftbound dan macam-macam lagi lah. Dan yang kedua, kita juga disponsor oleh Red One. Ni kalau korang nak tahulah line Red One dekat sini, korang boleh tengok dia punya kelajuan. Okay, cuba tengok. Punyalah laju speed dia. Ini 5G tau. Okay, RM38 saja sebulan. Dah sampai 300 lebih Mbps dia punya download. Okay, kita tengok dia punya upload pula. Okay, area macam tu lah. So memang ngam lah kalau korang nak jimat, boleh pakai Red One. Okay, boleh. Link semua aku ada sediakan dekat description. Macam biasa, subscribe, like, komen dan share. Okay, jom kita unboxing. Dalam ni kita tengah cari chase card. Kalau dalam Flash and Blood, dia punya yang paling rare tu, paling padu tu F lah, Fable. Okay, lepas tu bawah Fable dia ada L, bawah L dia ada M. Okay, so let's go. Okay, kita ada total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So sini pun ada 12, ada 24 lah. So jom kita buka satu. Okay, biasa dah terlampau biasa buka card game lain kan. Okay, dia ada ini weapon lah. Okay, jom kita buka So common. Okay, masih common. Cosmic Flare, Sigil of Ultrafront dan Duality. Alright, okay, dia dah ada R kat sini. Masih R. Okay, ada foil. Alright, tak ada apa-apa untuk yang first. So kita asingkan lah. Kita asingkan R. R biasa. Okay, next pula. Okay. Okay, kita dapat Curious Skies dengan Heaven Vial. Alright, masih ni dia punya slot foil. Dia common lah, ni common foil. Okay, ada M. Okay, Red Lure Harpoon. Okay, untuk Pirate Sail ni dia punya M lah. Okay, so kita asingkan juga. Okay, kita letak foil satu tempat, R satu tempat, dan M satu tempat. Okay, mana R tadi? Okay, sini. Okay, terus. Ni favorite hero aku ni, Aurora. Okay. Lightning Overload, Thunder Brush Off, Sigil of Astroflow. Okay, ni punya R, Clear Conscience, Corrosive Space Dust. Ada foil common. Alright. Dapat Aurora. Yeah. Okay, terus kita ke pack yang seterusnya. Okay, actually aku pun baru nak start main.
Actually dah start lama dah, cuma lama menghilang. So kita start main ni, aku start dengan hero ni lah, Aurora. Tapi baru-baru ni macam nak tukar hero pun ada. Yang macam apa, Necromancer tu. Apa tak nama dia, lupa. Okay, flashbolt. Lepas tu kita dapat Browbeat untuk generate foil R, dan biasalah dia punya token-token tu. Foil kita tak sini, kita tak sini. Okay, setakat ni baru ada 2 Terus next. Dia punya pack ni senang nak buka berbanding dengan game-game lain yang aku main sekarang lah. Okay, ni command dia. Alright, Brush Off. Apa ni? Combat of Voidhaven. Cosmic Duality. Okay. Curious Skies. Core Reaction. Okay. Alright, tak ada apa lagi. Belum ada yang menarik sangat-sangat. Tapi kita dah ada 2 So, bersyukur. Ini pula Lightning Flow. Token je. Okay, Flow Troop. Astral Bridge. Yeah. Ni untuk pengetahuan korang, ni Majestic lah nama dia. R ni rare. So kita dah ada 3 Alhamdulillah. Okay, ni pula lah belah kiri, sebelah kanan je. Okay. Apa kita dapat? Cuba check. Ni. R, Blink of an Eye, Stinging Sprite. Ini dipanggil apa? Marvel ni. Marvel yelah. Depan belakang. Auxilio. Yang ini wajib di sleeve. Okay guys. Ini berapa ni? Nantilah aku check lah harga dia dan aku beritahu korang. Okay, untuk pengetahuan korang, harga dia boleh check dekat TCG Player. Alhamdulillah. Okay, aku terlupa pula ada apa? Ni tak salah aku dia panggil Marvel lah. Ya kot. Kalau salah tolong betulkan lah. Sebab ni first time aku pull card ni macam ni, tengok depan belakang dia. Okay, memang cantik lah. Let's go. Okay, ni kita letak tepi lah. Alright, tak sangka awal betul dia keluar. Tak apa, kita mengharapkan lain lagi sebab dia bukan tu je. Dia ada banyak lagi. Contoh kad-kad yang berguna. Yang mahal lah. Tapi kita lebih kepada nak cari kad yang kalau boleh jumpa kad yang macam tu lah. Okay, tapi kita nak cari kad yang berguna pun okey juga. Alright. RR. Actually hari ni kita dah win dah pun. So, no problem. Okay, tengok Voltic Impact. Masih tak ada apa-apa yang lain. Bukan masih tak ada apa-apa yang lain lah. Kita tengah nak cari juga yang lain yang useful. Kalau tak dapat yang useful, dapat yang mahal pun okay. Right, terus pencarian diteruskan. Dapat Eco Flash, Lightning Wizard. Okay, mungkin berguna lah kot untuk Auxilio tadi tu yang kita dapat. So dapat foil Holo Shield. Okay, terus
Dah boleh happy ni, dah boleh happy. Oh. Dia satu yang bestnya, dia punya art ni nampak memang cantik lah. Aku sukalah art dia. Okay, kita dapat flashbolt dengan live wire press. Okay, volatile fluxer. Setakat ni kita ada satu Marvel. Berapa M ni? 4 M baru. Okay, no problem, no problem. Okay, snap fingers, art RAM. R Fraying Life Force. Stormwall. Cantik oh. Dia, walaupun dia common foil, tapi cantik. Aku suka. Okay, ni kita punya R lah. Okay, sorry. Salah pula dia punya stack. Okay, sekejap kita susun semula supaya nampak semengah sikit. So, let's go. Oh, dapat core. Oh, 3R pula. Core reaction, corrosive space dust dengan Polaris Burst Ray. Tapi ni R yang foil. Okay, R yang foil. Okay, terus. Alright, flashbolt, Curious Skies, quick succession, common. Oh, alright. 3R lagi. Arcanic Cunning untuk Roomblade. Roomblade ni satu lagi kelas lah. Okay. Ni Lightning Illusionist, Lightning Wizard R. So kita dapat 3R. Yang penting ada M. Mana tahu ada L. Tapi dia punya pull rate tu aku tak tahu. Satu box boleh ada apa. Tapi kita lucky lah ada satu. Ni Marvel. Path of Same Ends. Okay. Heaven Vial, Constella Flowside. Okay. Nak cakap tak ada apa-apa, dah ada apa-apa dah. Cuma kita nak tamak sikit, nak ada lagi. Kalau boleh. Alright. Okay, RRC. Oh, M. Yay. Evasive Nageboshi. Ni ninja. Sorry. Okay, tinggal lagi berapa pack? 7. Okay, Lightning Form, Blink of an Eye, Singeing Floor Strike. Oh, Gear Turner pun M juga. Tapi ni macam daripada itulah, kelas macam tak kena. Okay, R.
Okay, Aether Sling, Electrin Mind Meld. Awet. Flowing Soundtrack, Stinging Sprite, Outram. Ni dia punya foil R foil. Cantik. Okey, menuju kepada 3 yang terakhir. Okey. Masih 2 R dan 1 C foil pula tu. Cantik dia punya ni. Aku sangat-sangat minat. Okey. Masih RRC. Maksudnya 2R. Yang last slot tu common foil. Okey, ada apa-apa lagi tak yang nak diberi kepada kita pada malam ni? Okey, dapat foil M Arcanic Reproach. Cantik. So ni letak dekat M lah. So ni dapat masih R. Okay, last one. Adakah kita dah ada magic dah? Dah tak payah nak last pack magic ke apa Kita dah dapat magic dah hari ni. First aku punya Marvel. Lawa Okay. Dapat RM dengan C. Okay, ni last lah. Alright. So hari ni cuba tengok sikit. Ni M, Flicker Reality. So hari ni sajalah yang kita boleh berjaya pull. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8M 8M dan ini paling terbaik lah. Alright, thank you guys kerana join aku punya unboxing untuk episod kali ni, Flesh and Blood daripada set Almost of Third Age. So kita boleh jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share channel ni. Okay, jangan lupa. Jumpa lagi next time. Bye.